Every hero has its beginning. Untuk Abang Dasuki, dia bermula dengan dia mengubah suai reka bentuk Hot Wheels dia dengan menggunakan plastik folio dan juga duduk bawah kereta dan bayangkan diri dia sebagai pomen. Tanpa dia sedari, perkara ini telah membakar satu semangat dalam hati dia untuk menjadi salah satu idola motorsport di Malaysia sebagai seorang drifter dan juga pakar body kit. Abang Dasuki ini adalah seorang bapa yang penyayang kepada dua anak perempuan dia dan juga seorang suami yang penyayang. Dia juga seorang yang digemari dan disayangi oleh ramai kerana perangai dia yang happy-go-lucky dan juga outgoing. So jom kita dive into Abang Dasuki punya life story. Let's go. Seawal usia 7 ke 8 tahun, Abang Dasuki menimbul satu minat untuk mengumpul Hot Wheels. Tapi dia bukan mengumpul sekadar mengumpul macam budak-budak lain kat luar sana. Apa yang Abang Dasuki ni buat, dia akan ambil plastik folio daripada kakak dia. Lepas tu dia potong kan. Lepas tu dia akan roll-roll sikit, gluekan kepada Hot Wheels dia untuk buat Hot Wheels tu nampak ada skirting, ada lip untuk bagi nampak lagi labuh. So korang bayangkan betapa kreatifnya Abang Dasuki ni daripada kecil sampailah sekarang. Hot Wheels collection dia pula sampai ke tua sekarang dia membawa-bawa. Kalau korang pergi rumah dia, korang tengok, memang banyak gila collection dia. Satu lagi benda yang aku rasa macam aku nak cerita is that Abang Dasuki ni punya minat sangat terhadap Hot Wheels ni sampai satu tahap yang dia kau team dengan pekerja K4, dengan pekerja Jasco untuk call dia, bagi tahu bila stok-stok Hot Wheels ni masuk. Lepas tu last dia pergi ke Jasco, dia pergi ke K4 tu, dia datang-datang tak ada stok pun sebab dia kena game dengan pekerja tu, sebab pekerja tu dah beli dah yang gempak-gempak ni semua, tinggal yang boring-boring je. Member kena game. Kesian. Seterusnya, macam aku cakap tadi, Abang Dasuki ni juga time kecil-kecil dia suka duduk bawah kereta kan. Lepas tu dia berangan-angan dia jadi pomen macam dia tengah betulkan. Padahal dia tak tahu apa pun, tapi dia berangan-angan dia jadi pomen. Aku pasti kat luar sana ramai pun masa kecil yang memang minat kereta, yang memang masa kecil akan buat benda ni. Sebab sama macam aku dulu pun angan-angan je. Tapi besar-besar tak jadi pomen pun. Pandai pun tidak. Selain tu, Abang Dasuki time sekolah dia penggemar subjek KH, kemahiran hidup, dan juga LK, lukisan kejuruteraan. Tapi bukan yang tu yang aku nak ceritakan sangat. Aku nak ceritakan yang pada dia time sekolah menengah dulu, dia suka gemar tengok senior-senior dia yang datang sekolah bawa kereta padu-padu kan. Senior-senior dia cerita ada yang bawa DC5, NSX dan sebagainya. Memang kereta-kereta gempak. So dia memang dari kecil sampai ke sekolah menengah, ke sekolah rendah, memang hidup dia dikerumuni oleh motorsport. Dan Abang Dasuki pun pernah bercerita dengan aku masa kecil-kecil sampailah ke sekolah menengah. Dia seorang yang penggemar arts and craft. Dia suka berseni. So mungkin daripada sinilah datangnya dia punya creativity untuk buat kereta apa semua kan. So itulah dia permulaan Abang Dasuki. So sekarang jom kita lompat kepada asbab Abang Dasuki menjadi seorang pencinta kelajuan. Nak dijadikan cerita, bapa kepada Abang Dasuki ni seorang pencinta kelajuan juga. Dia pun suka bawa kereta dengan laju apa semua. Memang jiwa motorsport Jadi seawal usia 14 tahun, Abang Dasuki telah diajar oleh bapaknya cara-cara untuk memandu sebuah kereta. Iaitu kereta first yang dipandu was Honda SM4 yang bernadikan enjin H22A. Jadi memang syahdu cerita dia kan, sebab enjin memang sedap. Kereta pula time tu tengah on top kan. Lepas tu kereta ni pula manual, bukan auto tau. Korang bayangkan seorang 14 tahun yang bawa kereta manual. Lepas tu fun fact guys, pada umur yang sama Abang Dasuki dapat mencecah kelajuan 220 km/h ke atas highway. Ni aku bukan nak condone underage driving, tak. Tapi ini aku nak ceritakan kat korang penangan zaman-zaman dulu tu. Zaman-zaman mak bapak dulu apa semua yang jenis memang baik punya dengan anak-anak dia orang. Lepas tu aku pun rasa macam rugi kalau aku tak cerita kat korang pasal dia cecah 220 tu time dia 14 tahun kan. Selain tu guys, dia tak habis di situ. Bapa Abang Dasuki ni pun mengajar Abang Dasuki cara-cara untuk drive dalam jalan Ulu Yam. Drive dengan ajar cara macam mana kan. Dia ajar macam mana Abang Dasuki nak masuk corner dengan betul, macam mana nak downshift dengan betul, nak ref match dan segala-galanya. Seterusnya guys, Abang Dasuki dengan bapak dia punya favourite activity together is dorang suka pergi ke Nazar World untuk cuci mata tengok kereta-kereta yang gempak kat sana. Untuk orang-orang yang kat luar sana yang tak tahu Prime Nazar World macam mana, aku cakap Prime Nazar World
was the best. Sebab dalam Nazar World tu sendiri dia macam museum kereta tau dulu. Walaupun dia macam showroom. Kat situ lah korang boleh tengok kereta-kereta JDM gempak macam 34, DC5. Lepas tu kat situ juga korang boleh tengok kereta-kereta supercar yang gempak macam Ferrari, Lamborghini dan segala-galanya. So memang aktiviti kadang-kadang mingguan dorang pergi Nazar World untuk cuci mata dan tengok kereta sama-sama. Dan fun fact untuk korang, kan tadi aku ada cerita kat korang Abang Dasuki ni seorang suami yang penyayang. Kalau korang nak tahu, Abang Dasuki dan wife dia dah berkenalan daripada umur 15 tahun. Korang bayangkan daripada umur 15 tahun sampailah sekarang. Dan dia pikat, wife dia pun time tu dia bawa Honda SM4 dia. Itu je aku nak cerita sebab sweet sangat kan aku nak cerita. Dan kalau korang nak tahu salah satu kereta yang membuat Abang Dasuki jatuh cinta lagi terhadap motorsport adalah Honda EF9 dan juga EG Coupe. Dah cukup aku cerita pasal kereta-kereta front wheel. Dari tadi aku cerita SM4 Honda, aku cerita Honda EF9, aku cerita Honda EG, semua front wheel. Sedangkan Abang Dasuki ni seorang drifter. So jom aku cerita macam mana Abang Dasuki boleh terjebak dalam bidang drifting. So pada mulanya Abang Dasuki dan juga bapa dia telah membeli sebuah kereta projek iaitu Nissan Sefiro A31. Dan alhamdulillah pada tahun 2006 umur dia 18 tahun dia berjaya untuk own kereta ni dan buat khas untuk drift. So kau bayangkan 18 tahun dah ada Sefiro A31 nak main drift. Enjin dia pula, enjin dia RB20 DETT yang disalingkan daripada half-cut kereta R32 GT ST guys. So kalau korang nak tahu Abang Dasuki ni dah pernah masuk macam-macam competition. Tapi zaman-zaman nakal dia pula dengan Nissan Sefiro A31 ni, dia macam-macam tempat dia drift. Asal dapat ruang, dia membuang. Nampak? Rapper bro. Jadi, selain tu kan, kalau korang nak tahu, Nissan Sefiro A31 Abang Dasuki ni juga pernah titik satu skyline atas jalan yang membuat owner skyline tu tergamam tengok Sefiro tu lalu. Wow. So korang bayangkan, Sefiro potong skyline macam tak ada enjin. Penangan Abang Dasuki. Dan buat masa sekarang pula Abang Dasuki tak lagi menjoki kereta Nissan Sefiro A31. Sekarang dia joki kereta Nissan 180 SX sebab dia seorang penggemar S chassis kalau korang nak tahu. Aku juga ada satu funny story yang Abang Dasuki pernah cerita kat aku. Dia pernah satu hari tu dia nak beli 180 tau. Lepas tu dia nak beli memang harga memang cun lah, memang jackpot lah orang boleh katakan. Kali dia kena scam, tak ada kereta tu. Lepas tu dia pun meluat, menyampah, rasa nak macam nak give up. Lepas tu dia pergi ajak family dia pergi umrah. Lepas dia balik umrah, member dia call. Hello Ki, ada kereta nak lepas ni, harga jackpot. Faham, kena pula S15. Memang cun-cun lah time tu. Dan lepas S15 tu lah baru dia dapat lagi satu jackpot iaitu 180 SX dia yang sekarang. Dan untuk 180 SX dia yang sekarang ni pula, dia tidak pakai enjin yang biasa-biasa. Korang mesti dengar kereta drift, mesti korang ingat dia pakai enjin 1J. Tak 1J, 2J. Tak 2J, RB. Tak RB, SR20. Tapi dia bukan sama sekali. Dia memakai enjin CA18. Salah satu enjin yang terawal yang dikeluarkan untuk S chassis. Sebab apa Abang Dasuki pakai enjin CA18 ni adalah sebab dia dah sebati dengan enjin ni. Bila dengar bunyi pelik-pelik je dia dah tahu apa problem. Selain tu, dia yakin dengan enjin ni. Sebab enjin ni enjin yang sangat tahan lasak. Dan last sekali, dia nak jadi unik. Sebab tiada siapa-siapa yang memakai enjin CA18 kat Malaysia ni dan main drift, compete main drift. Semua pakai enjin 1J, 2J tak pun RB. Jadi dia nak menjadi unik dan juga dia siap dapat podium. Memang padu lah. Enjin 1.8 yang diusik-usik sikit oleh Abang Dasuki dapat tapau-tapau orang-orang lain kat drift scene. Aku pasti untuk semua orang kat luar sana, macam personally aku pun, kalau aku seorang yang pandai main drift, aku akan anggap drift ni sebagai satu hobi dan juga sebagai satu macam benda yang aku nak go far with kan. Tapi drifting untuk Abang Dasuki, dia memang nak pergi jauh. Tapi drifting ni adalah satu life balance untuk dia. Sebab apa? Dia drift bila dia ada masa je. Tapi bila dia drift, dia memang bagi habis-habisan. Pernah satu time tu, sambil dia tengah main drift kan, dia tengah drift, dia jawab telefon, tengah jawab customer, sambil drift. Dia tak stop pun drift. Sebab itulah balance dia. Balance, work and life, work-life balance. So drifting ni adalah satu life balance untuk Abang Dasuki. Itu yang membuat dia lain sikit. So the early days of Dasuki body kit. So pada awalnya, macam korang ingat aku cerita Abang Dasuki ni dulu time kecil, dia suka ubah suai looks Hot Wheels yang dia beri dengan menggunakan plastik folio buat skirting, buat lip apa semua. So dari situ kita dah memang nampak minat dia terhadap ubah suai kereta ni. Tapi
ada udang sebalik batu. So jom aku ceritakan kat korang apa dia, starting Abang Dasuki buka workshop ni macam mana dan segala-galanya. So kalau korang nak tahu, nama company Abang Dasuki adalah Afila Empire. Tapi pada awalnya nama company yang diberi adalah Afila Motors sebab Abang Dasuki pada awalnya dia menyaga kereta used car. Jualan kereta terpakai. Tapi time tu dia rasa macam ngam dengan dia sebab menjual kereta yang terpakai ni satu proses yang sangat leceh. Bila orang nak beli, ada yang nak loan, kena submit loan, lepas tu korang kena bayar runner puspakom, lepas tu korang kena buat paperwork, korang kena buat macam-macam lah, memang leceh. Jadi Abang Dasuki ni seorang yang simple. Dia tak suka kerja-kerja leceh sangat ni kan, yang macam-macam kerja. Jadi lepas daripada Afila Motors ni, dia stop buat Afila Motors, stop buat jualan kereta terpakai, dia terus pergi ke bidang mengecat. Sebab time tu dia dan juga wife dia berniat untuk membuka sebuah kedai cat. So dia pergi kerja lah bawa orang untuk ambil experience dan juga ilmu. So kerja dia time tu is gosok kereta, repair body sikit. Lepas tu gaji dia pula memang tak cun. Sebab gaji dia satu kereta 200. Dia bayar per commission. So satu kereta tu mengambil masa 2 minggu untuk buat. Lepas tu next 2 weeks korang buat lagi satu kereta. So korang bayangkan dalam sebulan gaji korang 400 je. Macam nak hidup coy. Dengan Abang Dasuki time tu baru kahwin, apa semua, memang tak boleh hidup. Jadi apa yang dia buat selepas tu? Jadi lepas saja sebulan bekerja kat kedai cat tu, Abang Dasuki dan wife dia juga berambil keputusan untuk stop kerja tu. Sebab yalah, mana nak hidup, gaji 400 bulan, baru kahwin apa semua kan. So Abang Dasuki pun alhamdulillah wife dia ada simpanan sikit. Dia pinjam wife dia RM200 untuk beli satu set side skirt dengan harga 100.5 dan dia jual harga 200. So dari situlah untung RM50 Abang Dasuki first kali. Lepas tu time tu pula dia nampak, wish, senang juga kerja ni. So sebab itulah Abang Dasuki decide untuk pursue business body kit ni. So lepas Abang Dasuki dapat flip duit dia kan, dia pun ambil keputusan untuk ambil stok yang lebih banyak dan menyaga daripada rumah dia sendiri melalui online market. So awal-awal tu Abang Dasuki memang tak buat kerja pemasangan apa semua. Memang orang datang beli, bawa pergi rumah, bawa pergi mana-mana ikut customer tu nak pasang kat mana. Tapi banyak customer yang request untuk Abang Dasuki buat pemasangan. Yelah, sebab datang beli, lepas tu nak kena bawa pergi workshop lain kan. So macam susah. Baik Abang Dasuki pasangkan sekali. So dari situlah Abang Dasuki start buat pemasangan body kit. Alhamdulillah pada tahun 2014 Abang Dasuki telah berjaya untuk membuka satu kedai body kit di Selayang. So kalau korang nak pergi ke kedai Abang Dasuki, korang boleh waste je terus Dasuki Body Kit. Ish, mengapa betul lah tengok adik dia ni. Hello? Kak, tolong Rani boleh tak? Kereta Rani tak boleh start ni. Ada masalah bateri kereta. Abang Haris ada tak? Minta dia datang sini boleh? Biarkan teman-teman yang akan menang. Tak nak. Panggil je lah bateriku.com. Ada hati nak panggil laki kita. Selamat rumah tangga. Tukar sebelum kong, bateriku.com. Dan kalau korang nak tahu fun fact about Abang Dasuki ni, daripada drifting ke membuat fiber, ke membuat mold, buat fitting, apa semua, dia belajar sendiri. Semua self-taught. So korang boleh nampak tak minat seseorang itu boleh bawa korang jauh mana. Abang Dasuki ni salah satu contohnya lah. Dan selain tu, kalau korang nak tahu juga, kereta-kereta Motor Maniac semua buat dengan Abang Dasuki. Daripada kita punya Zafiro Seal merah, kita buat custom front lip, kita buat hood, kita buat custom side skirt, kita buat roof spoiler dan juga custom rear bumper. Itu seal merah. Dan untuk DC5 kita orang dulu, DC5 tu kita buat full convert ke Mugen, daripada front bumper, hood, ke side skirt, ke rear bumper. Dan untuk Evo Kansai pula, kita buat dia punya bonnet ke Evo Kansai. Kita punya bumper depan kita convert Kansai. Dia punya front lip kita convert Kansai juga. Dan dia buat, Abang Dasuki tolong buatkan fitting dia cun-cun untuk Kansai kita. Memang macam-macam kereta yang kita buat dengan Abang Dasuki. Memang semua orang personal car MM hinggalah
kereta-kereta MM. So benda yang aku nak sampaikan adalah kita orang memang percaya Abang Dasuki ni sebab kerja dia memang cun, memang rapi, memang kemas. Jadi kalau korang nak roger-roger Abang Dasuki, nak beli bumper ataupun nak fitting balik, nak buat custom-custom, semua dia boleh buat. Korang boleh tekan IG link kat bawah. Tak pun korang boleh WhatsApp dia kat nombor kat sini lah. Nanti editor aku letak. Korang boleh WhatsApp dia nombor situ. Jadi aku pun pernah bertanya dengan Abang Dasuki, adakah membuat satu business body kit ni satu business yang challenging? Dan respons dia kepada aku is that business body kit ni sangatlah challenging pada zaman ini. Sebab semua benda kau boleh dapat kat phone is just one click away. Dan yes, Abang Dasuki juga membuat jualan online. Tapi dalam online tu juga banyak lagi kompetitor dia berbanding dengan zaman yang dulu. Dan soalan kedua yang aku tanya dia adalah apakah future plans dia untuk Dasuki Body Kit, kedai body kit dia lah. So jawapan dia terhadap aku is that dia nak pergi lebih jauh dengan cuba mencuburi market international. Dan Alhamdulillah sekarang dia dah start masuk dan penetrate kepada market Indonesia, Brunei, Singapore dan sebagainya. So itulah future plans Abang Dasuki. Dia nak try go international supaya dia terkenal di Australia, di USA. Sebab kalau korang fikirkan, compare barang-barang diorang dengan barang-barang kita jual, kita punya barang jauh lagi murah sebab currency jauh, currency berbeza kan. So sebab itulah Abang Dasuki nak cuba untuk mencuburi bidang international ataupun business di international side. So macam aku cerita tadi, Abang Dasuki adalah seorang bapa kepada dua anak perempuan dia. Yang eldest bernama Dalila dan yang youngest bernama Kisha. So jom aku ceritakan kat korang tentang anak dia yang youngest ni dulu. Kisha ni berumur 12 tahun dan hobi dia suka main RC tau dari kecil. So dari kecil dia main remote control car yang biasa-biasa yang korang boleh dapat daripada Toys R Us tu kan, Toys R Us kan. Lepas tu dia move kepada RC lori. Lepas tu dia move ke kereta RC racing biasa tu. Dan yang paling latest sekarang dia bermain dengan RC drift. Dan dia selalu praktis kat Todak RC tu. Todak punya track tu kan. Dia selalu praktis kat situ. So apa yang membuat aku sangat kagum dan respect kepada adik Kisha ni is that sejak dari kecil dia telah didiagnose dengan right hemiplegia due to second degree left infarct. So senang cerita, diagnosis ni is that dia tak boleh mengguna sebelah kanan badan dia dan dia boleh guna sebelah kiri saja. So korang bayangkan dia main RC drift dengan sebelah tangan kiri saja. Aku ni kalau main RC drift guna dua belah tangan pun ke laut. Bila aku tengok dia main RC drift lagi power, memang aku respect gila, memang kagum sangat-sangat. So korang bayangkan betapa baiknya adik Kisha ni kan. Dia pun tak nak lari daripada bidang bapak dia. Dia pun ikut main drift juga, tapi dengan RC. Hebat tak hebat? Bagi kakak dia pula, nama yang diberi adalah Dalila. Umur dia 14 tahun. Dia adalah seorang youngest lady drifter dalam Malaysia. Dia menjoki sebuah kereta Nissan Sefiro A31 yang korang nampak belakang aku ni. So kalau nak dijadikan cerita, Dalila ni pada umur dia 11 tahun, dia dah tanya Abang Dasuki, bila kakak boleh bawa kereta? Lepas tu Abang Dasuki rasa macam awal sangat ni 11 tahun. So umur dia 12 tahun, Abang Dasuki pun bagi green light lah untuk belajar ajar dia bawa kereta. Tapi dalam otak Abang Dasuki time tu, memang dia tahu yang Dalila ni bukan saja nak belajar bawa kereta, tapi dia nak drift sebenarnya. Sebab sejak dari kecil dia ikut Abang Dasuki ke sana ke sini main drift. Lepas tu dia tengok pula Abang Dasuki buat nampak macam senang kan. So of course lah, dia tengok bapak dia macam tu, dia pun rasa nak belajar main drift. So pada first day yang Abang Dasuki ajar Dalila ni bawa kereta, dia ajar bawa kereta bukan auto tau guys. Dia ajar bawa kereta manual. Kereta manual pula bukan clutch biasa, clutch loceng. Dan time tu first time dia bawa, dia mati. Second time dia bawa, enjin tu mati. Third time dia bawa, enjin tu mati lagi sekali. Dan yang kali keempat dia bawa kereta tu dengan senang wenang, kereta enjin tak mati pun. Lepas tu dah dapat bawa kereta tu, hari yang kedua pula Abang Dasuki dah ajar dia macam mana nak buat donat. Dari situ Abang Dasuki ajar, dia tengok Abang Dasuki ajar. Lepas tu dia buat jadi. Memang ada gaya dan memang Abang Dasuki dari situ dia nampak dah Dalila ni memang ada bakat untuk main drift. Dan bila aku bertanya dengan Abang Dasuki, abang ke yang nak Dalila main drift? Abang Dasuki berjawab dengan tak. Sebab Dalila ni dia sendiri yang nak main drift tanpa paksaan siapa-siapa pun. Dia sendiri passion dia terhadap drift, dia sendiri minat, dia sendiri nak main drift dan dia sendiri minta Abang Dasuki ajarkan. So Abang Dasuki memang ajar A sampai Z untuk Dalila. Dan of course perasaan seorang bapa bila tengok anak dia sambung legacy, sambung minat dia, sambung cinta dia terhadap motorsport ni, of course perasaan seorang bapa tu rasa sedih, rasa happy, rasa bangga, semua ada. Sedih bukan sedih sebab apa? Sedih bila tengok anak dia dah membesar sampai dah pandai drift lah. So second question yang aku tanya kepada Abang Dasuki is that
apa advantage yang Dalila ada yang Abang Dasuki tak ada masa dia bermula drifting dulu. Dan advantage yang Dalila ada berbandingkan Abang Dasuki is that Dalila ada seorang mentor iaitu bapak dia. So bila Dalila nak belajar drift ni, Abang Dasuki akan ajar apa saja yang Dalila nak belajar. Dan untuk mak dia pula, which is wife Abang Dasuki, penerimaan mak dia terhadap Dalila nak main drift ni sangatlah terbuka sebab mak dia seorang yang supportive dan tahu kemampuan anak dia. So bila dia nampak Dalila nak excel dan boleh excel dalam bidang drifting ni, of course wife Abang Dasuki akan support sepenuhnya. Dan soalan terakhir aku tanya pada Abang Dasuki about Dalila is that apakah future plans dia untuk Dalila? So future plans dia untuk Dalila adalah untuk pastikan Dalila dapat memasuk competition international supaya dia dapat menang competition international ni dan dikenali di seluruh dunia. So korang relax jap, tak lama lagi korang akan nampak Dalila drift dalam event-event international. Dan akhir sekali, lepas aku interview Abang Dasuki, aku ada tanya dia 5 soalan. Soalan pertama aku tanya dia is, apa yang membuat abang keep going dalam bidang motorsport ni? Jawapan dia senang, passion. Dia passionate about drifting, dia passionate about kereta, dia passionate about body kit, dia passionate about ubah suai kereta. Jadi ini semua passion dia. So kenapa dia nak stop passion? Soalan yang kedua aku tanya dia is, ada tak apa-apa yang abang nak ubah pada masa silam abang? Jawapan dia simple juga, tidak. Sebab dia rasa setiap benda yang dia buat pada masa yang lalu, semua dia dah beri 100% effort dia. Soalan yang ketiga aku tanya dia is that, apakah satu advice yang abang boleh beri kepada diri abang yang muda ataupun diri abang yang dulu? Dia punya advice is that, jalani hidup dengan sepenuhnya sebab peluang tu hanyalah datang sekali sahaja. Kau nampak tak Abang Dasuki ni seorang pemberi advice yang sangat bagus. So soalan yang keempat aku tanya dia, apakah plan abang untuk bidang drifting abang ni dalam future? Jawapan dia adalah, dia akan make sure Dalila ni dapat drift tandem secara cun-cun, barulah dia dapat lepaskan Dalila tanpa rasa risau. Lepas tu insya-Allah dengan izin Allah, dia akan cuba untuk pulang ke bidang pro drifting competition. Korang relax jap, nanti abang return. Dan soalan terakhir yang aku tanya Abang Dasuki is that, kalau ada orang nak buat dokumentari tentang hidup dia ataupun video tentang hidup dia, apakah satu pengajaran yang dia nak orang belajar tentang hidup dia ni lah? Dan jawapan dia ialah sentiasa bersangka baik dengan Tuhan dan juga jalan dia. Selain tu is, peluang itu datang sekali saja, so grab it while you can. Dan juga last sekali, focus on everything you do. So itulah advice Abang Dasuki terhadap orang-orang di luar sana. Dan itulah story tentang Abang Dasuki. So guys, macam biasa, kalau korang punya kereta bateri dah kong, jangan lupa halo-halo bateriku dekat hotline. Selain tu, korang bila dah kong tu, tukarlah bateri Astra sebab semua budak-budak kereta dah pakai bateri Astra. Dan kalau korang ada problem selain pada problem bateri, korang boleh datang ke B Garage by Bateriku. Dan ada banyak dah ni. Akhir sekali, kalau korang perlukan roadside assist ataupun towing pun sama, korang boleh roger bateriku sebab kita ada towing. Kalau korang daripada Kedah nak datang KL nak guna towing, korang boleh roger kita orang. Kalau korang dari KL nak pergi Kelantan pun korang boleh roger kita orang. Dan last sekali, kalau korang nak baju Motor Maniac macam baju ni, kita ada merch-merch lain juga di online store kita orang, www.motormaniac.store ataupun TikTok shop kita orang. Korang boleh scroll dan tengok dan beli di situ. Dan akhir sekali, aku nak ucapkan thank you kepada Abang Dasuki sebab sudi bagi kita interview dia dan sudi bawa kereta bagi kita pinjam. Dan aku nak doakan semoga Abang Dasuki dan keluarganya selalu bahagia dan terus maju jaya di dunia dan akhirat. Kepada mana-mana sponsor yang berminat untuk sponsor adik Dalila atau apa-apa pun, korang boleh PM tepi melalui kontak number 016-292-6484. Jangan lupa juga jemput follow social media family Abang Dasuki yang baru. Link semua di bawah. See you guys in the next episode. Apa-apa Roger. Ciao.